Aduh, rilis Tatakong pula dah. Okey geng, so hari ni aku nak tunjuk macam mana kalau tiba-tiba kereta kau tak boleh nak start disebabkan rilis Tatakong. Contohnya kat biasa kalau rilis Tatakong ni, kita nak tahu bila kita pusing kunci, dia senyap terus, dia senyap habis. Tapi lampu meter tak ada, dia jadi malap ke apa, dia tak ada bunyi apa buka depan. So itu kemungkinan besar adalah rilis Tatakong. Okey, jadi untuk kita tahu mana rilis Tatakong, so kita kena cari dalam, biasanya dalam kita punya bonet depan lah. So ada setengah kereta tu memang dia ada rilis starter dekat dalam board fuse board ni. Ada setengah kereta tu dia dah tambah rilis starter kat luar. Macam contoh kereta aku, rilis starter ni dekat luar. So ini dah rilis starter yang ditambah dekat luar lah. Okey, so kalau contoh kereta korang kena tahulah dekat mana rilis starter. So ada setengah kereta lama tu dia tak ada rilis starter. So biasa macam kereta lama-lama dia akan tambah rilis starter lah macam ni. Okey, macam mana kalau kita tiba-tiba rilis starter kita rosak? So macam mana kita nak jumper bagi hidup kereta ni? Okey, so kalau nak jumper bagi hidup kereta ni, kita kena pergi cari relay kereta kita. So kena cabut dulu soket yang bawah relay ni. So relay aku kat sini, so aku cabut dulu soket ni. So kat sini kita boleh tengok lah standard untuk relay soket biasanya lah. Relay soket standard ni dia menggunakan 4 wayar. So wayar hitam ni adalah wayar body, wayar merah ni adalah wayar wayar merah ni wayar bateri, wayar kuning ni adalah wayar pergi ke starter, wayar biru ni adalah wayar solenoid, wayar yang engage daripada kita punya kunci. Okey, macam mana kita nak start daripada sini? So korang boleh guna dua benda lah. Satu wayar macam ni, korang boleh ada wayar macam ni untuk jumper. Satu lagi korang boleh guna pin rambut ataupun pin pin kertas ke ataupun apa-apa besi yang boleh kau bengkokkan untuk kita jumper. So macam mana nak jumper aku tunjuk ini untuk case emergency. Kalau contoh korang tiba-tiba kita tak boleh nak start sebab relay starter korang rosak dalam hutan ke ataupun contoh dekat perjalanan yang jauh lagi ke. Okey, so ini adalah dua benda yang boleh digunakan waktu emergency. So macam pin rambut isteri korang pun korang boleh guna. So jangan guna pin rambut isteri orang lain je. Okey geng. Okey geng, so kat sini dia ada 4 pin lah. So untuk relay starter ni dia guna 4 pin. So 4 pin ni yang kita perlu fokus adalah ini adalah pin untuk bateri, ini adalah pin untuk starter. So macam mana kita nak hidupkan dia? Okey, mula-mula geng, korang kena on dulu kunci, switch kunci. On je sampai lampu meter menyala. Okey geng, next step geng, korang kena jumper dekat ni, dua lubang ni geng. Jumper lubang yang wayar pergi ke starter dengan wayar bateri. So korang masukkan macam tu, korang touch je dekat salah satu lubang bateri ni lah. Sekejap bagi fokus. Okey, bila dia touch, dia akan start lah. Bila dah start, korang cabut je lah. Okey, so sekarang kereta aku dah hidup geng. Okey, so kereta dah hidup. Okey, jadi geng, kalau siapa yang ada masalah berkaitan dengan relay starter Kong waktu tengah emergency, memang dua perkara ni sangat penting geng. So korang boleh guna salah satu lah. So salah satunya wayar ataupun pin rambut ataupun pin kertas. Okey, so kalau siapa rasa video ni membantu korang ataupun dapat menyelamatkan korang dalam keadaan emergency, tak perlu sampai korang nak panggil towing, korang dah save duit kat situ. Kalau tak perlu nak panggil pomen. So bila kereta korang dah hidup, korang jalan je macam biasa. So nanti kalau ada tempat perhentian next tu, kalau ada kedai yang jual relay, korang boleh pergi beli relay. Okey geng, so aku harap kalau video ni membantu korang geng. Aku minta korang like, follow, share and repost geng. Okey geng, assalamualaikum, terima kasih geng.